saya mula amalkan sekarang ni. Okay. Every day saya cuba untuk baca karangan. Okay, baca karangan. Supaya saya dapat vocab dan juga dapat bentuk ayat. Okay, begitu. Baik, kita mulakan. Yang pertama, dia kata la syakka wa la raiba. La syakka wa la raiba maksud dia tiada syak, tiada keraguan lagi maksud dia. Sama je lah. Okay, la syakka wa la raiba maksud dia tiada keraguan lagi. Anna bahawa. Okay, la syakka wa la raiba annal muhafazah. Okay. Muhafazah adalah masdar daripada fi'il hafazah. Okay. Baik. Hafazah ini ialah fi'il yang mesti ada bersamanya ala. Hafazah ala. Okay. Lau nakul yuhafizu ala, yuhafizu fi'il mudhari' aidan. Okay, yuhafizu ala. Hatta idza nahawwilu ila masdar fanaqulu المحافظة. المحافظة اوكي ايضا يوجد بعدها على. المحافظة على. اوكي المحافظة على. Jadi hafazah ala maksud dia adalah menjaga. Menjaga. Itu maksud dia lah. Okey. Tati tu tita. Okey. Habis apa tu? Tanya ke? What do you think? Cuba awak komen dulu. Apa awak punya pendapat? Cuba dulu. Baris. Ingatkan nak bergurau je. Okey, cuba awak cuba i'rab. Annal muhafazata ke muhafazatu ke ti? Cuba. Nah, cuba. Ta, betul. Okey. Jawapan dia muhafazah ta. Kenapa ta? Dia adalah selepas anna. Okey. Dia ada kaedah simple sebenarnya. Contohan saya bukanlah nak kedepankan kaedah, tapi just share je lah. Okey. Kalau anda dapati, okey, ada anna. Okey. Kita dah maklum dah kalau ada anna, lepas anna kena ada ismu anna. Right? Syukran like, Nawara dan yang lain. Baik. Ismu anna ni dia adalah subjek selepas anna. Dan dia berbentuk ma'rifah. Biasanya dia berbentuk ma'rifah. Lidzalika kalau kita nak mencari ismu anna, kita cari mana isim ma'rifah selepas anna. Okey. Soal muhafazah adalah isim selepas anna. 1 poin. Adakah dia ma'rifah? Naam. Okey. Limadha? Tujadu alif lam fiha. Ada alif lam. Okey, maka dia adalah isim ma'rifah. Begitu. Baik. Tiada syak lagi, alright, bahawa menjaga apa? Ni apa ni? Arad ni. Oh, okey. Menjaga kehormatan iradi. Muhafazah alal iradi. Iradi ni kehormatan. Tu'addu dalam teks. Okey. Kalau dia bagi tu kat sini maksud dia ni adalah fi'il majhul.
tu'addu. Mana, apa fa'il madi dia? Kalau kita kata fa'il madi dia adalah adda, saya kurang best. Kalau adda, apa beza dia? Okey. Kalau ada, apa maksud dia? Jom kita compare beza dia maksud ni. Okay. Kalau kita kata a'adda al-muallim, okey. Kalau kita kata a'adda, maka maksud a'adda adalah menyediakan. Maksudnya contoh, kalau kita kata a'adda al-muallim darsahu, maksud dia guru itu menyediakan pelajarannya, betul. Okey. Itu Nora. Okey. Kalau kita kata ada, apa dia ada? Ada. Kalau ada kalau ada ni maksud dia menganggap. Aku menganggap dia adalah seorang yang alim. Daripada cara dia bercakap tu aku rasalah. Tu maksud dia. Ada. Aku menganggap. So, contoh ayat dia adalah ada fulan aliman. Ada fulanan aliman. Ada. Ada tu maksud dia menganggap. Contoh, kita kata ada talibu. Okey. Fulanan aliman. Okey. Contohlah, ada seorang pelajar ni, okey. So dia nampak seorang lelaki yang dia tak kenal tapi dia nampak lelaki tu petah bercakap. Okey, nampak macam bijak. So dia, murid itu, dia menganggap lelaki itu fulan yang ini seseorang itu, okey, alim, berilmu. Ada. Lidzalika ada. Maka anda maksud dia adalah menganggap. Menganggap. Okey. Cuma kita nak tahu juga apa dia punya sinonim. Okey, maka sinonim dia adalah i'tabara ataupun zanna. Okey. Ada ni dia punya sinonim dia adalah i'tabara ataupun zanna, menganggap, ataupun
Ataupun hasiba yahsabu. Hasiba yahsabu. Sama juga. Maksud dia hasiba yahsabu juga adalah menganggap. Hasiba adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya ialah yahsabu. Okey, so tu beza dua ni. Anda al-muallim darsahu adda talibu fulanan aliman. Baik. Fulan Fulan adalah seseorang. Okey, seseorang. Fulan. Fulan ni adalah seseorang. Cuma kalau muannas dia adalah fulanah. Ni perempuan dia. Seorang, kalau seseorang lelaki maka panggil dia fulan. Fulan. Kalau perempuan fulanah. Saya pagi ni tak mengajar tau. Pagi ni saya just nak ulang kaji bersama-sama sahaja. Okey. Okey. Jadi bila antum dapati ada syaddah, maka antum sebenarnya ini adalah ada 3 huruf. Ada lah. Okey. 3 huruf sebenarnya. Cuma digabungkan sebab ada huruf yang sama jadi ada. Okey. Ada tu menganggap. Cuma macam mana untuk fi'il madhi dia? Contoh fi'il madhi untuk huwa kan. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Maka huwa ada, dia menganggap. Huma ada, mereka berdua menganggap. Hum addu, mereka menganggap. Iya adat, dia perempuan itu menganggap. Huma ada. Kalau hunna apa dia? Ada, okey, sorry. Ini bukan ada, ini adata. Kalau hunna apa dia? Apa dia punya fi'il madhi? Bila saya buat live bila saya free. So kena follow Telegram Nahwu Method. Saya setakat ni saya tak ada masa yang saya boleh kata saya buat live pada masa itu. Follow Nahwu Method punya Telegram. Kalau saya buat live saya akan bagi tahu. Kejap lagi kita ada live. Okey. Adana. Okey. Tengok Ni penting tak apa yang saya share pagi ni, penting, sangat penting sebenarnya. Okey. Cuma jaranglah kita dengar pencerahan ini time kita SPM. Tapi adakah kita perlu tahu? Yes, kita perlu tahu. Baik. Ada tak? So, ada yang komen adana. Okey, adana. Alright. Sebenarnya kita kena balik kepada asal perkataan. That's why kenapa kita kena tahu asalnya adalah ada. Okey. Ada ni asalnya adalah ada. Alright. Saya tak berani nak letak ada sebenarnya. Okey. Yang penting saya tahu dia ada 2. Lah. Okey, betul lah. Betul. Ada. Okey, baik. Ada. Baik. Cuma, apa poin yang penting kat sini, dia ada 2 jenis yang kita perlu faham. Okey, kalau yang ni saya tak study. Sekarang ni saya bukan ulang kaji. Sekarang ni saya nak mengajar. So, adakah antum dah ready dekat meja masing-masing? Dah, cepat. Pergi ke meja study masing-masing.
sediakan buku, sediakan pen. Sebab saya akan mula menerangkan tentang topik yang penting yang akan menjadikan antum berbeza. Okey, Mumtaz. Compare dengan rakan-rakan antum. Okey. Topiknya adalah topik idgham. Idgham. Apa itu idgham? Idgham itu ialah menggabungkan dua huruf yang sama. Contoh, asalnya ada. Jadi, ada. Cuma bilakah kita akan gabung? Bila kita akan tak gabung? Itu persoalan dia. Maka, kita akan gabung sekiranya huruf kedua berbaris. Kedua berbaris. Okey. Bilakah kita tak gabung? Kalau huruf kedua tidak berbaris. Contoh. Okey. Contoh. Bila kita kata ada dan asalnya adalah adadat. Adadat. Ini untuk hiya. Adadat fa'alat. Kenapa digabungkan dua dal ini? Okey. Adalah kerana ada dua huruf yang sama. Of course lah, idgham. Tapi huruf kedua dia berbaris. Dal yang kedua ni dia ada baris, ada harakat. Maka digabungkan jadi adat. Tapi yang kedua ni, tapi kalaulah dia kata fa'alna adadna, ni untuk hunna adadna fa'alna. Adakah kita akan gabungkan dal ini dan dal ini? Gabung ke tak gabung? Cuba untuk komen. Gabung ke tak gabung? Ma ra'yukum antum? Tak. Kenapa tak? Tak. Kenapa tidak? Ilham. N. Cepa. Bagus. Kenapa tak? Kenapa tak? Adadna. Kenapa tak gabung adadna ni? Sebab barisan lain? Tak. Bukan. Apa reason dia? Sebab huruf kedua tidak berbaris. Bila ada dua huruf yang sama, dal dan dal sama ni. Okey? Tapi huruf yang pertama, huruf kedua. Kalau huruf yang kedua tu tidak berharakat, ataupun saya kata sukun, senang. Kalau huruf kedua tu sukun, maka tidak digabungkan. Okey, tidak. Okey, bagus. Naurah. Nampak tak? Jadi, bila kita baca tasrif fi'il untuk adu, adas, adata, adadna. Nampak tak? Adadna. Adadata, adadatuma, adadatum, adadati, adadatuma, adadatuna, adadatu, adadna. Hakadha, begitu. Begitu. Untuk fi'il madhi, dia tidak ada isu. Sebab memang begitu. Okey. Kalau untuk fi'il mudhari' pun sama juga. Cuma isu dia hanya berlaku dekat fi'il mudhari' yang majzum dan fi'il amar.
Dua ni je akan ada sedikit berbeza daripada kaedah di atas. Okay. Ini kaedah dia. Bila ada dua huruf yang sama, huruf kedua tu berbaris, maka kita gabungkan. Bila ada dua huruf yang sama, tapi huruf kedua tu tidak berbaris, maka kita tidak gabungkan. Ataupun huruf kedua tu sukun. Taib. So, kaedah tu digunakan untuk semualah. Okay, kecuali ada kes-kes tertentu. Okay. Apakah kesnya itu ya Pak Ustaz? Kes itu dekat fi'il mudhari' yang berhukum majzum serta fi'il amar. Alright. Dekat sini dia ada pilihan. Okay. Contoh kan. Dia bisa konteks. Ada Anun agak okay. Fi'il amar untuk ada adalah ada ya'uddu ud, ada ya'uddu ud. Okay. Dia sekejap. Oh, macam tu yang dia bagi. Okay. Alright. Okay. Contoh saya bagi contoh untuk ista'adda, okay. Ista'adda yasta'iddu fi'il amar dia adalah ista'id. Ista'did. Ista'did. Okey. Ista'did. Okey. Cuma dia boleh juga jadi ista'idda, boleh juga jadi ista'iddi. Okey. Ista'adda yasta'iddu, ista'did ataupun ista'idda ataupun ista'iddi. Okey. Contoh bila kita search dekat sini ista'adda, right? Maka dia bagi tahu kalau fi'il amar dia adalah ista'adda, fi'il mudhari' dia adalah yasta'iddu, fi'il amar dia ada 3 pilihan. Okey, ini yang saya nak bagi tahu. Ista'adda dia ada 3 fi'il amar. 3 pilihan fi'il amar, ada ista'idda, ada ista'iddi, ada ista'did. Kalau ikut kaedah asal. Okey. Kalau ikut kaedah asal, mana boleh wujud yang ni? Ista'idda, ista'iddi. Yang boleh wujud hanyalah ista'did. Ista'did. Sahaja yang boleh wujud.
Okey, kenapa? Sebab dia ada dua huruf dal. Tapi yang kedua ni sukun. Okey. Kan tadi kaedah bagi tahu, kalau huruf kedua tu sukun, maka dia tidak boleh digabungkan. Cuma terkecuali. Okey, terkecuali untuk fi'il amar dan fi'il mudhari' yang majzum. Okey, untuk kes ini dia terkecuali. Kalau fi'il mudhari' tu marfu', maka dia tak terkecuali. Okey. Kalau dia fi'il mudhari' majzum dan dia adalah terkecuali. Contoh, kita kata lam yasta'did, lam yastaf'il. Okey, tapi sebenarnya dia boleh digabungkan. Lam yasta'idda, kita boleh kata lam yasta'idda. Kita boleh kata lam yasta'iddi. Alright. Baris yang ni, baris dal yang ni pergi sini. Okey. Baris dal yang ni di kasrah kat sini, dia pergi dekat ain ni, jadi i. Nampak tak? Sebab asalnya ain tak ada baris asalnya. Ain kan sukun asalnya. Okey. Maka untuk kita gabungkan dal dengan dal ni, ain ini perlu berbaris. So ambil baris kasrah dekat dal, pergi dekat ain sini. Okey, begitu. Sama kes ini pun. Okey. Ista'did. Bila kita nak gabungkan, baris kasrah dal ni pergi dekat ain. Dal. So ain jadi ada baris, ada i. Okey, daripada baris dal. Itulah. Okey. So itulah benda ni. Contoh kalau kita kata fi'il mudhari' yang marfu' kan. Fi'il mudhari' yang marfu', apa yang contoh yang Okey. Fi'il mudhari' yang marfu', fi'il mudhari' marfu'. Dia ikut kaedah asal. So kalau kita kata yasta'didna, which is yastaf'ilna. Hello, test sekarang okey tak? Yastaf'ilna, maka ada sekarang masih lag ke? Sekarang masih lag ke sekarang ni? Ke tak dah? Hello, test antum. Adakah saya masih lag? Hello. Hello. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Tak ada pun. Okey. Tak ada. Alright. Kejap. Okey. Jadi yasta'didna wazan yastaf'ilna. So ada dua dal dan dal kedua itu sukun. Maka adakah kita boleh gabung dua ni? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab asal kaedah, okey, kalau ada dua huruf yang sama dan huruf kedua tu sukun, tak berbaris, maka dia tidak diidgham, tak digabungkan. Jadi kaedah ni terpakai untuk semua fi'il lah. Alright, fi'il madhi, mudhari', tapi terkecuali untuk fi'il mudhari' yang majzum dan fi'il ma. Okey? Faham tak? Cuma dekat fi'il amar tu, kalau kita kata ista'did, ada dua dal yang sama, tapi dia boleh digabungkan. Okey, dan kita boleh pilih apa cara gabungkan dia. Kita gabungkan dengan cara satu, kita alihkan dulu ista'did ini, kan? Cara untuk kita gabungkan dia, ista'did. Asalnya ista'did ni mana boleh gabung, sebabnya kalau ikut kaedah asal, dal yang kedua tu kan sukun. So tak boleh gabung sebab huruf kedua tu huruf yang mati. Tetapi kaedah itu terkecuali untuk fi'il amar
dan fi'il mudhari' yang majzum. Okey. Jadi apa cara nak gabungkan dia? First step adalah kita alihkan baris dal yang kasrah kat dalam pertama ni ke ain ni. So jadi ista'id. So ada dua dal yang sukun. Bila ada dua dal yang sukun, how can we read it? We cannot read it. Kita tak boleh baca lah sebab ada dua dal yang sukun. Macam apa? Ista'id. Maka diberi baris. Fakat. Diberi baris. Bukan asal cerita yang. Contoh, kalau kita kata ista'dada. Maka jadi ni pergi sini. Jadi ista'adda. Lepas tu jadi ista'adda. So dal kat sini fathah ni from here. Dal yang kedua ni. Okey. Tapi kalau yang ni tinggal dua yang sukun. So bila kita gabungkan dia, kita ada dua pilihan. Kita boleh kata ista'idda ataupun ista'iddi. Boleh dua-dua. Dua-dua boleh. Dalam bahasa Arab dua-dua boleh. Kejap Kejap je antum. Kejap. Sebentar. Apa? Aduh. Faham tak ni? Ni agak advance sebenarnya. Bukan agak ni, memang advance betul ni. Tadi dah ajar pun dekat SPM sebenarnya. Okey. Tapi kena tahu jugalah. Okey. Terpaksa tahu. Okey. Ada adalah asalnya adalah adada. Berwazan fa'ala. Okey. Ubah kepada fi'il mudhari' yaf'ulu ya'dudu. Okey. Nak gabungkan dua ni, alright. First step, kita kena alihkan dulu baris dia. Dal yang ni, baris tomah ni, dia kena pergi kat sini lah. Itu first. Maka jadilah ya'uddu. Lepas tu, baru jadi, gabungkan dua tu. Jadi, ya'uddu. Begitu. Okay. Ubah kepada fi'il amar. Uf'ul. Uf'ul. U'dud. U'dud. Maka fi'il amarnya ialah u'dud. Cuma sebab dia fi'il amar kan? Kan fi'il amar dia terkecuali. Fi'il amar kan dia terkecuali daripada kaedah yang mana kalau huruf kedua tu sukun, maka tak boleh digabungkan. Fi'il amar dia boleh digabungkan. Cuma persoalannya bagaimana nak gabungkan. Okey. Maka kalimah u'dud ini dia digabungkan sama juga. First step dia adalah memang kena alih dulu lah. Kena alih dulu yang ni pergi sini. Okey. Kenapa kena alih? Kena alih lah. Kalau tak alih, macam mana nak baca?
Alih dulu. Okey. Baris ini pergi sini. Jadi apa? Jadi u'ud. U'ud. Okey. U'ud. Ha, u'ud. U'ud. Cuba kita faham macam ni. Sekejap ya. Kan ya'dudu asalnya kan? Ya'dudu. Ya'dudu. Okey. Bila kita nak jadikan dia fi'il amar, first step adalah kita kena datangkan fi'il mudhari' yang majzum. Jadi, ya'dud. Okey. Apa yang saya cakap ni advance sebenarnya. So kalau boleh anda record lah. Screen record. Supaya anda boleh rujuk. Untuk kita nak buat fi'il amar, the first step adalah kita kena datangkan dia punya fi'il mudhari' yang majzum, which is ya'dud. Apa second step? Second step adalah kita kena buang harful mudhara'ah. Bila kita buang harful mudhara'ah, tinggallah berbaki macam ni. Begitu. And then kita nak gabungkan dal ni dengan dal ni. Ustaz kata tak boleh gabungkan dua dal kalau yang dal kedua tu sukun. Boleh gabung. Kalau dia adalah fi'il amar ataupun dia fi'il mudhari' majzum. In this case dia adalah fi'il amar. So kita nak gabungkan. Cuma bila nak gabungkan dia, kita alih dulu. Dhammah dekat dal pertama ni alih ke sini, ke ain ni. So dia akan jadi ni ke sini jadi od. Baik, tinggallah dua huruf yang sama tapi tak ada baris. How to read kalau gabung? Andai kata kalau kita gabung pun, adakah kita boleh baca? La. So how nak baca? Dah gabung ni. Takkanlah baca und. Maka diberi baris. Maka pilihan yang ada adalah fathah ataupun kasrah. Okey? Diberi baris. Okey, diberi baris. Oleh itu kita boleh baca fi'il amar dia sama ada kita baca udda ataupun uddi. Boleh. Udda ataupun uddi. Ataupun udud. Okay. That's why kalau kita search kat sini, ada. Kat mana ni Ustaz? Sekejap. Later I'll show you, okay? Dia bagi tahu, Alhamdulillah. Syukran ya Allah, Alhamdulillah. Ada fi'il madi, fi'il mudhari'nya ya'uddu, fi'il amarnya ada udda, ada uddi, ada udud. Kita boleh baca semua. Okey. Ustaz dia. Kenapa dia boleh baca semua Ustaz? Sebab semua itu wujud dalam penggunaan bahasa Arab. Ada masa digunakan udud, ada masa digunakan uddi, ada masa digunakan udda. Sebab ilmu nahwu diterbit daripada penggunaan bahasa Arab yang sebenar. Okey. Keluarlah kaedah bagi tahu, boleh nak baca udud, boleh nak baca udda, boleh nak baca uddi. Faham tak antum? Siapa yang faham? Kau faham sikit? Saya guna apa tadi kan? Saya guna reversal context. Okey. Antum, ini apps kamus yang antum kena ada. Satu nama dia reversal context. Okey, Google Translate. Kamus Arab Indonesia.
Tiga ni mesti kena ada. Okay. Kamus Arab Indonesia kita guna untuk cari maksud perkataan. And then reversal context kita guna untuk cari contoh-contoh ayat yang gunakan kalimah yang kita nak discover tu. Dan juga untuk kita cari dia punya tasrif dia. Kalau adu, adas, adata, adadana, adadata, adadatum, adadatum, tu semua dekat reversal context. Okay. Google Translate dia akan guna bila kita perlu backup. Perlu backup. Dan kita guna Google Translate. Tak apa, kalau antum follow saya punya live pagi-pagi sebenarnya, antum akan nampak how saya guna these tiga kamus ni. Okay. Pagi adalah masa untuk saya buat live untuk study. Okay. Panjang cerita pagi ni. Baru dekat kalimah yang kedua. Dah hampir sejam. Baru bincang satu baris, satu ayat pun tak habis lagi sebenarnya. Okay. Kenapa lama kita bincang? Supaya dia the best lah. Okay. Ya'dudu, yu'dadu, kalau ya'dudu ni adalah fi'il maklum. Kalau yu'dadu ni adalah fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Fi'il majhul adalah kata kerja pasif. Apa itu fi'il maklum? Fi'il maklum adalah kata kerja aktif. Bagaimanakah cara untuk kita ubah daripada fi'il maklum kepada fi'il majhul? Kaedah berbunyi, untuk mengubah daripada fi'il maklum kepada fi'il majhul, khususan untuk fi'il mudhari', okay, maka caranya adalah apa? Dhumma awwaluhu, dhumma awwaluhu, dhumma awwaluhu, yakni dhammahkan huruf pertama. So huruf pertama dia adalah ya, maka dhammahkan jadi yu. Wa futiha ma qabla akhirih, wa futiha, dan fatahahkan huruf sebelum akhir. Okey. Betul, Zafan Kim. Wa futiha. So asalnya huruf akhir dia dal. Huruf sebelum akhir dia maksudnya huruf second last lah. Dal ni lah, dal ni. Wa futiha ma qabla akhir. Fatahkan dia jadi yu'dadu. Baik. Bila kita tengok ya'dudu, maka kita jadikan dia gabung dua ini dengan cara, kenapa kita gabung dua ni? Sebab ada dua huruf yang sama. Ada dua huruf yang sama dan huruf kedua dia adalah berbaris, maka kita gabungkan. Cuma kita tak boleh gabungkan terus. Kita kena alihkan dulu baris yang pertama ke ain ni. Jadilah ya'uddu, and then kita gabungkan jadi ya'uddu. Sorry. Okey. Manakala yu'dadu, kita nak gabungkan ni, dal dengan dal ni, sebab dia adalah sama. Apa first step dia? Alihkan fathah ini ke ain. Jadi yu'addu. And then jadilah yu'addu. Jadi dekat sini kan dia kata tu'addu kan. Tu'addu. Ni tu'addu lah. Ni lah asal dia. Asal dia yu'dadu. Ataupun sebab dia ta kan. So asal dia tu'dadu. Okey, jadi tu'addu. Dia BA ke? Kenapa macam dah masuk ibdal dan indal? Dia ni silibus BASPM. Cuma BASPM ni dekat nahwu saraf tak ada ilal ibdal. Cuma sekarang saya tengah baca soalan petikan.
Dalam pendidikan kan karangan. So dalam ni semua ilmu ada sebenarnya. Okay. So alang-alang saya buka, kita baca. Kita cuba study. Minal kim. Qiyam adalah jamak kepada qimah. Qimah adalah nilai. Asasiyah. Apa asasiyah? Asasiyah. Nilai dasar ataupun nilai utama. Okey, nilai utama. Nilai utama dalam fi mujtama'ina. Okey. La syakka wa la raiba, tiada keraguan lagi bahawa menjaga kehormatan, okey, tu'addu dianggap, okey, daripada dianggap antara nilai-nilai utama dalam masyarakat. Wahia, dan dia memainkan peranan haman, penting, fi, dalam dalam membina thiqah. Apa itu thiqah? Thiqah adalah thiqah ni kepercayaan. Thiqah kepercayaan. Kepercayaan wal ihtiram, dan ihtiram, penghormatan antara individu. Okey. Okey, cukup dulu lah bahagian ni. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Tayyib. Alhamdulillah. Syukran lakum ala hudurikum. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.